Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta lama yang tak patut dibeli walaupun ianya sedap dipandu dan nampak bergaya. Saya percaya pada hari ini ramai yang impikan sebagai sebuah kereta yang mampu milik serta nampak bergaya. 5 kereta yang dilistkan dalam video ini bukanlah tidak boleh pakai, tetapi kena penjagaan yang lebih serta sedikit duit dan masa untuk menjaganya. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, BMW E40C. Ia mula diperkenalkan pada tahun 1999 sehinggalah tahun 2005. Merupakan daripada generasi keempat kategori BMW 3 siri. Sebenarnya untuk BMW E40C ini, saya merupakan salah seorang peminat BMW E40C. Namun yang menjadikan kereta ini tidak layak untuk dimiliki cumalah sesetengah varian sahaja. Antara varian enjin yang menjadi isu untuk BMW E40C ini adalah daripada enjin 1.9 liter dan 2.0 liter, iaitu enjin yang menggunakan 4 silinder. Harga untuk BMW E40C yang menggunakan enjin 1.9 dan 2.0 liter ini kita dah boleh dapati bawah RM10,000. Kalau kondisi luaran okey serta dalaman okey, dah boleh dapati bawah RM18,000. Nasihat saya, kalau korang nak memiliki BMW E40C ini, ambil enjin N54 ataupun enjin 2.5 liter dan enjin 3.0 liter, yang mana rata-rata enjin ini menggunakan 6 silinder ataupun 6 piston. Harga pasaran hari ini untuk varian ini atas daripada RM20,000. Walau bagaimanapun untuk kereta Continental tahun lama sebegini perlulah penjagaan yang lebih sedikit masa mula-mula beli kereta untuk serasi dengan owner baru. Kedua, Ford Fiesta. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2009 sehinggalah tahun 2017. Ford Fiesta dikategorikan dalam segmen B semasa awal pengeluarannya dulu mendapat saingan sengit daripada jenama lain. Antara pesaingnya pada masa itu adalah Honda Jazz Pro 2 Myvi dan Suzuki Swift. Namun pada hari ini memiliki sebuah kereta yang bernama Ford Fiesta adalah satu beban kalau korang nak jadikan ianya sebagai sebuah first car. Antara enjin yang kerap bermasalah bagi Ford Fiesta adalah enjin 1.6 liter. Kebanyakan Fiesta 1.6 liter ini akan mengalami masalah ECU, sistem aircon, valve sensor, transmission dan infotainment yang kurang aktif. Ini merupakan antara common isu yang dihadapi oleh Ford Fiesta. Sebab itulah harga untuk Ford Fiesta hari ini kita dah boleh dapati bawah daripada RM15,000. Kalau korang minat juga dengan body Ford Fiesta ini, cadangan saya ambil varian 1.0 liter EcoBoost. Namun untuk varian ini harganya masih mahal lagi dalam pasaran hari ini. Siapa dekat sini pengguna Ford Fiesta 1.6 liter ataupun 1.0 liter ini, cuba korang komen tengok apa pengalaman korang mengenai Ford Fiesta ini. Adakah bermasalah ataupun sebaliknya? Ketiga, Peugeot 406. Model ini tidaklah popular sangat di Malaysia tetapi mendapat nama di negara luar. Antara negara yang mendapat nama mengenai Peugeot 406 ini adalah United Kingdom, Iran dan Eropah. Ada dua generasi mengenai Peugeot 406 ini, tetapi yang kita nak tengok kali ini adalah daripada generasi pertama Peugeot 406. Mula diperkenalkan pada tahun 2010 sehinggalah tahun 2014. Di Malaysia setakat yang saya tahu kita hanya diberkakan hanya dua jenis enjin sahaja, iaitu 1.6 liter dan 2.0 liter. Saya percaya pada hari ini sesetengah individu saja yang meminati brand daripada Perancis ini. Walaupun kereta ini sedap dipandu, laju, comfort, safety lebih berbanding kereta Jepun, namun yang menjadikan brand Peugeot ini gagal di Malaysia adalah kos untuk baiki serta untuk dapatkan alat ganti agak sukar. Kalau ada spare part pun kena jumpa pomer yang spesialis untuk baiki. Harga pasaran terpakai untuk brand Peugeot 406 ini bagi first generation yang tahun 2010 sehinggalah tahun 2014 kita dah boleh dapati bawah daripada 10 ke 14 ribu ringgit.
Seterusnya keempat, Volvo S60. Model yang kita nak tengok kali ini adalah daripada model second generation S60 yang dikeluarkan pada tahun 2010 sehinggalah tahun 2018. Jenama Volvo saya boleh katakan di sini antara struktur bentuk bodi yang paling kukuh sekali pernah dibina. Bagi Volvo S60 ini ada banyak pilihan enjin, tetapi enjin yang famous di Malaysia adalah enjin 2.0 liter turbo. Kalau korang tanya saya berbaloi ke tidak untuk memiliki Volvo S60 pada hari ini, sebelum korang beli brand Volvo ini yang second hand, kalau yang baru boleh hantar service center, tetapi kalau yang second hand seelok-eloknya cari pomen yang pakar dekat kawasan korang ataupun pomen yang korang boleh tuju mengenai masalah Volvo ini. Biasa tahun 2018 ke bawah ada je pomen yang pakar tentang Volvo ini. Bagi pendapat saya, Volvo merupakan antara sebuah kereta yang spare part mahal tetapi susah untuk rosak. Boleh dikatakan tukar WNT hari ini 10 tahun akan datang baru tukar balik. Seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu yang kelima. Ia adalah Audi A4 2.0 liter. Jentera ini diperkenalkan pada tahun 2009 sehinggalah tahun 2016. Audi A4 daripada generasi keempat ini dikenali juga sebagai V8. Kenapa Audi A4 tersenarai dalam list ini? Adakah ia bermasalah? Saya boleh katakan di sini, jika korang beli Audi A4 ini tahun lama ataupun tahun awal pengeluarannya dulu, risiko untuk rosak agak tinggi. Boleh dikatakan 50-50 untuk overhaul engine. Dan satu lagi, harga untuk selenggara Audi A4 ini agak tinggi sedikit berbanding Golf, kerana ianya menggunakan sistem pacuan belakang dan ada yang katakan penggunaan fuel consumption ataupun bahan api untuk Audi A4 ini agak kuat sedikit berbanding Volkswagen Golf. Harga hari ini untuk Audi A4 ini bermulanya daripada harga RM19,000 sehinggalah RM25,000 bergantung pada tahun serta modifikasi yang dibuat pada kereta tersebut. Nasihat saya, jika korang berminat dengan Audi A4 ini, ambil yang tahun baru ataupun tahun yang last pengeluarannya. Alright guys, so itu adalah 5 kereta lama yang tidak patut dibeli. Jadinya jika korang dah tengok video ini sampailah ke sini, saya berterima kasih sangat-sangat. Jadi macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.